Rasanya ini adalah waktu-waktunya Fikri dah banyak dah anjakkan masa saya untuk bertanyakan soalan penting ni. Dan saya rasa satu Malaysia nak tahu cerita ni sebab kecoh tadi. Aku dapat berita ni dalam kereta tadi, Fikri. Wow. Yes, jadi kita terus nak tanya. Okey, bila kita dah dengar benda-benda macam ni, baru aku teringat balik yang ada orang mengatakan yang engkau kahwin nampak macam dipaksa sebab tu terjadinya benda ini. Betul ke tidak? Saya tidak sama sekali. Saya dan isteri saya saling mencintai. Tak ada istilah paksa kahwin. Kami mencintai diri masing-masing dan kahwin nanti itu atas dasar cinta yang ikhlas. Dia tak ada macam tu. Kemudian ada baca yang cakap, oh dia suruh jaga mak dia sebab tu dia tak happy. Betul, aku ada baca. Macam dia duduk rumah aku lah kan. Isteri aku ikut aku ke mana saja. Aku KL, isteri aku ikut. Bila aku dah isteri aku ikut. Dan kadang-kadang isteri aku ada kat KL. So maksudnya ada orang kata yang macam mungkin orang nak bercerai, mungkin isteri dia nak minta cerai sebab kena jaga mak dekat rumah, tak ada live. Betul atau tidak? Tak, bagi aku sangat tak sesuai sebab isteri aku ikut aku ke mana saja. Dan kadang-kadang dia duduk kat KL, aku dah kejap kan. Dan bagi aku satu lagi aku nak clear adalah sebenarnya tadi tu lawyer tu dekat saya tak habis pun. Sebenarnya hakikatnya adalah hari ini aku rasa okey je dia dekat bawah. Tadi pagi tu dia datang untuk tarik balik kes. So tak ada apa pun, cuma mahkamah minta tangguh. Kemudian seterusnya tak nak nampak macam main-main kes ni kan. So itu saja, tak ada apa pun. Tapi untuk masalah yang mahkamah tadi bila mahkamah tu terjadi, maksudnya sebelum tu ada masalah ke? Macam mana? Tak ada masalah, biasalah kita manusia. Sedangkan lidah lagi gigit akan ni pula suami isteri betul tak? Biasalah, saya faham, tak ada masalah bagi saya. Selagi mana saya sebagai suami mengambil tanggungjawab daripada keluarga dan saya berjanji dan bersumpah kepada keluarga untuk menjaga isteri saya dengan baik, dan selagi mana saya mampu, saya akan mempertahankan keluarga saya. Okey, soalnya banyak lagi soalan kita nak tanya kat Fikri ni. Fikri, ada banyak lagi tau aku nak tanya. Aku apa tu je. Dan Fadli masuk. Hey, itu je lagi. Hang kena jawab soalan aku. Aku cakap aku tak habis lagi tanya hang. Oh, aku macam nak gila. Tak boleh. Mungkin boleh depan balik macam tadi. Okey, sini. Ke sini. Yeah. Okey, mungkin sekarang ni nampak reaksi muka saya yang penuh kan? Ya, penuh. Kita nak nampak lah. Kita bila dah penuh jadi baru boleh nampak hang tipu ke tidak. Kita nak tahu straight to the point. Apa punca? Sebab seorang wanita ni nak minta perceraian ni bukan senang. Kita kena fikir dulu. Mungkin hang boleh explain apa punca boleh jadi macam ni, Fikri. Apa yang aku boleh cakap, tak ada masalah dekat dia dan tak ada apa perbuatan yang aku menyebabkan benda tu jadi faktor besar jadi. Tapi biasalah rumah tangga kadang-kadang ada salah faham, saling mengenali, ada hari ditolak kita tarik. Dan bagi aku sangat bersyukur, alhamdulillah aku dan isteri aku masih dalam keadaan baik dan meneruskan bahtera perkahwinan ni. Dan kepada anda di rumah saya mohon sangat, kalau nak komen-komen negatif jangan nak kat Instagram ataupun TikTok isteri saya. Kat saya tak apa, saya lelaki, saya dah biasa. Hari ni teruk pun aku nak main kerja, jalan kehidupan seperti biasa. Tapi saya sayang isteri saya, jadi saya harap janganlah sebarkan komen-komen yang tak patut, cerita-cerita yang kadang-kadang baca, lepas tu aku tengok DM isteri aku kan, laki yang ramai siap. Ramai. Jajak, aku masih tak puas hati lagi. Sebab kita dapat tahu yang isteri hang sebenarnya filekan perceraian ni, dia nak minta perceraian Mei. Sejak Mei. Tapi hang tak tahu benda ni, semua benda ni macam macam mana boleh? Aku tak berhati lah sampai aku tahu je, tadi pagi aku cakap lah, pagi tadi aku tahu je kalau dia nak pergi, aku teman dia pergi. Sebab dia nak tarik balik kek. So bila dia cakap ramai wartawan, aku tak pergilah, aku duduk dalam kereta, aku balik dulu. Lepas tu dia jaga sekali nak selesai, aku ambil, datang naik Grab, ambil dia balik. So tak ada apa pun bagi aku. I love my wife. Kadang-kadang biasa lah, benda ni jadi kat aku mungkin pembelajaran untuk aku. So yang penting patutlah hang post gambar 3 hari lepas di hati dia. Tak, dia bukan. Dia pun post gambar yang sama, aku pun gambar yang sama. Maksudnya pada ketika itu kita orang okey je. Tak ada apa pun. Maksudnya proses-proses itu telah berlangsung dan sekarang proses perdamaian, proses lebih baik kan. Oh, maksudnya satu Malaysia ditipu. Maksudnya tipu. Waktu tu betul. Memang kita saya pun cuti dia. The best part is aku nak hantar adalah aku tahu dan aku sangat percaya dia ada unsur-unsur luar dan melibatkan pihak-pihak tertentu. Itu sahaja. Bibi ni macam mana? Bibi komen sikit lah. Mungkin ada tak sama dengan saya. Masih bukan salah ke Bibi? Mungkin ada yang akan menganggap macam penceraian ni macam main-main. Kita boleh komen sikit tak Fikri? Alhamdulillah.
Channel kaki sikit lah. Sebab saya mahu Saya selalu tu. By the way, terima kasih sangat datang. Cuma macam biasalah saya dah bagi story dekat lagi penuh tadi. Tengok kat sana. Tapi menafikan lah apa yang Saya nak cakap apa? Saya dulu masih kaum student. Channel kaki sikit lah. Sebab saya mahu Saya selalu tu. By the way, terima kasih sangat datang. Cuma macam biasalah saya dah bagi story dekat lagi penuh tadi. Tengok kat sana. Tapi menafikan lah apa yang Saya nak cakap apa? Saya dulu masih kaum student. Dalam chapter 1 introduction ada. Terima kasih. Pergi katanya datang dengan isteri ke? Isteri faham tak bercerai kan? Tapi kan katakan dia menarik balik cerai. Mana satu sebenarnya? Tak mobil tu. Tapi yang tak benar tadi. Sebenarnya file ke tarik tadi sebenarnya? File ke atau tarik? Alah. Gimmick sebenarnya. Salah gimmick. Terima kasih banyak kan. Minta maaf. Saya kalau boleh share. Tapi minta maaf juga. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.